وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita akan teruskan pengajian kitab Sunan Tirmizi mingguan. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Ibrahim bin Sa'd an az-Zuhri عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان. Armenia, Azerbaijan ada dah masa tu. Bukan? Tak sampai Azerbaijan. Hadis sebelum pada tu. Dah. Jadi depan belakang. Sama tak? Saya boleh lepas ada tiga. Mana dulu? Ini dulu saya. Ini dulu. Ini? Ini? Bagus. Jadi depan belakang. Jadi haddatsana ada maqtala ahli Yamamah tu dulu ke Azerbaijan dulu? حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة riwayat daripada Zaid bin Sabit, dia kata Abu Bakar As-Siddiq utus ataupun hantar kepada aku maktal yang terbunuh daripada Ahlul Yamamah. Yamamah maksudnya nama satu bandar di Yaman. Jadi berlaku peperangan Yamamah itu pada tahun 11 Hijriah. Maksudnya ketika itu Musailamah Al-Kadzab mendakwa nubuwah diri dia sebagai Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai Arab jadi murtad ketika itu. Maksudnya ketika itulah Nabi Abu Bakar As-Siddiq hantar pasukan Khalid bin Walid
dengan ramai sahabat tu. Jadi lebih kurang 700 orang mati ketika tu. Maqtala ahli Yamamah, tempat bunuh penduduk penghuni Yamamah. Faiza Umar bin al-Khattab indahu, tiba-tiba ketika tu izalil fujaah, maksudnya tiba-tiba ketika tu Umar bin Khattab ada di sisinya Abu Bakar, di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Faqala inna Umar qad atani. Zaid bin Sabit kata, Umar datang di sisiku. Faqala, Sayyidina Umar kata, innal qatla qad istahirra bi qura'il Qur'ani yawmal jama'ati. Sesungguhnya qatl, peperangan Yamamah itu, qad istahirra, memakan korban banyak, biqura'il Qur'ani, dengan qari-qari besar yang mahir Quran, golongan qura yang mampu mengajar Al-Quran, ramai korban gugur pada hari peperangan Yamamah itu. Wa inni la akhsha ay yastahirral qatlu bil qurra'i fil mawatini kulliha fayadhhaba Qur'anun katsirun. Wa inni la akhsha ay la akhafu, dan sungguh pun aku bimbang berlaku pengorbanan banyak oleh pembunuhan peperangan Yamamah itu dengan Qura itu di semua tempat, fil mawatini kulliha, maksudnya di mana tempat berlaku qital ma'al kufar itu, di situ akan gugur banyak korban banyak yang pandai, yang mahir Quran itu. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran, dan sesungguhnya aku melihat, maksudnya aku berpendapat kamu perintah supaya kumpul Quran itu. Qala Abu Bakrin li Umar, bila Sayyidina Umar bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Sayyidina Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku hendak lakukan sesuatu perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, ia tidak lakukan ia. Kalau Nabi tak buat, aku buat jadi bid'ah lah. Jadi tengok, Abu Bakar As-Siddiq tak mau buat. Sayyidina Umar nak himpun Quran. Qala Abu Bakrin li Umar, Abu Bakar As-Siddiq kata, faqala Umar, Sayyidina Umar kata, huwa wallahi khairun, ia himpun Quran tu demi Allah ada kebaikan. Alam yazal yuraji'uni fi zalika, berterusan dia kembali, merujuk kembali kepada aku. Fi zalika, pada urusan itu, urusan himpun Quran itu.
hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka dadaku, lilladzi syaraha lahu sadra Umar, bagi perkara yang buka dada Umar baginya, bagi himpun Quran tu, waraitu fihi alladhi ra'a, dan barulah aku pun melihat pada perkara yang mana dia, Sayyidina Umar, nampak tu. Qala Zaidun, Zaid rawi kata, qala Abu Bakrin, Abu Bakar kata, innaka syabun aqilun la nattahim muka qad kunta taktubu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wahya fatatabba'il Qur'an. Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Zaid bin Sabit, sesungguhnya engkau masih muda, waras, yang berakal, pandai, dan lagi kami tidak meragukan, tidak menuduh apa-apa kepada engkau. Qad kunta taktubu, sedangkan engkau menulis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis wahyu, fatatabba'il Qur'ana, maka hendaklah engkaulah menuruti himpun Quran tu. Qala wallahi law kallafuni naqla jabalin min al-jibali ma kana asqala alayya min dhalika. Zaid bin Sabit kata, demi Allah, seandainya kamu bebankan aku memikul bukit daripada bukit-bukit yang tu tidak berat atas aku, daripada itu, daripada nak kumpul Quran tu, qultu kaifa taf'aluna syai'an, aku kata, Zaid bin Sabit kata kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kamu nak lakukan sesuatu urusan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan urusan tu? Qala Abu Bakrin, huwa wallahi khairun. Abu Bakar As-Siddiq kata, demi Allah, ia adalah baik. Falam yazal yuraji'uni fi dhalika Abu Bakrin wa Umar. Berterusan Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkali-kali, berulang-ulang merujuk kepada aku pada urusan itu, urusan himpun Quran itu, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hatiku, lilladzi syaraha lahu sadrahuma, bagi perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka berdua, iaitu sadra Abi Bakrin wa Umar, membuka hati Abu Bakar dan Umar. Fatatabba'tul Qur'ana, maka aku mencari-cari Al-Quran ajma'uhu, tujuannya aku mau himpun Quran tu minar riqa'i wal-usubi wal-likhafi. Quran ditulis sebelum tu riqa', kulit binatang, tulis di atas kulit binatang. Usub,
pelepah kurma, wal likhaf, likhaf pecahan batu, yakni al-hijarata. Likhaf maksudnya batu, wal riqaqa, dan juga riqaq. Tadi riqaq kulit binatang, ni riqaq maksudnya pelepah tamal. Riqaq, riqaq ni likhaf ada dalam syarah riqaq. Riqa'in ke riqaq? Kaf. Dengan ain. Kaf. Dengan kaf ada. Sini tak ada. Tak ada. Ada. Dalam syarah ada. Itu akhir dengan ain kan? Riqaq. Akhir dengan kaf? Tak ada. Kena cari. Cari dulu. Dan syarah tak ada. Lepas hijarah. Lepas hijarah apa? Sebelum wasudur. Celah tu. Dalam mata? Dengan kaf tak ada. Kaf. Sabar, nanti cari dulu. Lepas likhaf, yakni al-hijarata wal riqaqa, bukan ain. Tak ada situ. Tulis wal riqaqa. Tapi dalam syarah tak ada. Betul lah. Dalam buku tu pula tak ada. Kita cari dulu lah. Wasudur al-rijali. Dan juga mencari-cari ayat-ayat Quran daripada dada-dada kaum lelaki. Fawajadtu akhira surati bara'ata ma'a Khuzaimah bin Sabitin. Maka aku dapati akhir surah Bara'ah bersama Khuzaimah bin Sabit. Maksudnya di sisi dia lah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Ayat itu, sungguh pun Rasul datang
kepada kamu Rasul daripada diri kamu, daripada kumpulan kamu. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kamu. Harisun alaikum bil mu'minina. Haris dan asal makna dia hirs luba, maksudnya terlalu inginkan. Ingin apa? Untuk bil mu'minin, kaum mu'minin dapatkan iman dan keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu Raufur Rahim, yang amat belas kasihan, Rahim yang penyayang. Fa'in tawallaw, maka jika kamu berpaling berpaling, faqul, maka hendaklah engkau kata hasbi Allah, Allah memadai bagi aku. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hadha hadithun hasanun sahihun. Haddathana Muhammad bin Bashar قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس. Kursi turun. Kursi saya duduk ni. Turun. Ni muka nak rapat buku kita dah. Dia terasa. Turun. Nanti kena bangun dulu. Tarik belakang. Allah. Takkan ni boleh. Mula duduk gini dah. Pelan-pelan dia masuk bawah. Taklah sikit. Allah. Taklah lagi. Okey. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Huzaifah radhiyallahu taala anhu tiba di sisi Sayyidina Utsman bin Affan kana yughazi ahla Syam. Sayyidina Utsman memerangi, menjadi ghazi, ahli perang bersama dengan penghuni Syam untuk menawan, fatah, menangkan Armenia dan Azerbaijan itu. Ghazwah bersama dengan penduduk Iraq. Hara'a Huzaifatu khilafahum fil Qur'ani. Ketika itu Huzaifah melihat nampak perpecahan di kalangan mereka berkenaan dengan Quran itu. Faqala li Utsman bin Affan, Huzaifah kata kepada Sayyidina Utsman, Ya Amirul Mu'minin, adrik hadhil ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi.
wahai Amirul Mukminin, adrik, engkau dapatkanlah, maksudnya engkau perlu menguasai umat ini sebelum mereka berselisih berkenaan dengan kitab. Kama ikhtalafatil Yahudu wan Nasara, seperti mana Yahud dan Nasara berselisih kitab Taurat dan Injil itu. Fa'arsala ila Hafsata, maka Sayyidina Uthman hantar uang kepada Hafsah, an arsili ilaina bisuhufi nansakhuha fil masahifi. Sayyidina Uthman kata, cuba engkau hantar mai sahifah-sahifah yang ada di sisi engkau kepada kami. Kami akan menyalin ia dalam banyak-banyak mushaf. Summa narudduha ilaiki. Kemudian suhuf, sahifah-sahifah itu kami akan kembalikan, akan kirim balik kepada engkau. فأرسلت حفصة إلى عثمان بن عفان بالصحف. Maka Hafsah kirim kepada Uthman bin Affan dengan sahifah-sahifah itu. فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير an ansakhu as-suhufa fil masahif. Bila dapat sahifah-sahifah itu, Sayyidina Uthman kirim kepada Zaid bin Sabit dan Sa'id bin Al-As, dan juga kirim kepada Abdurrahman bin Haris bin Hisham dan juga Abdullah bin Zubair, supaya mereka menyanyikan ataupun memindahkan suhuf, lembaran-lembaran dalam mushaf itu. Waqala lirahtil Qurashiyin ats-tsalasati, dan Sayyidina Uthman kata kepada kumpulan Quraisyin, Quraisy bertiga maksudnya Sa'id, Abdurrahman, Abdullah. Sa'id bin As, nama atas tadi. Abdurrahman bin Harith, Abdullah bin Zubair, tiga itu. Aqala lirahtil Qurashiyin ats-tsalasati. Dan Sayyidina Uthman kata kepada kumpulan tiga Quraisy itu. Kumpulan Quraisy bertiga itu, yang sebut nama atas itulah. Makhtalaftum fihi antum wa Zaid bin Thabitin. Apa yang kamu berselisih paham pada Al-Quranul Karim, kamu dan Zaid bin Thabit, waktuhu, maka hendaklah kamu tulis Al-Quran itu bilisani Quraisy, dengan lughah Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, maka sesungguhnya Al-Quran itu turun pada lughah mereka, lughah Quraisy. Nasakhu suhufa fil masahifi, mereka menyalin sahifah-sahifah itu dalam beberapa banyak sahifah, saling banyak. Ba'atha Uthman ila kulli ufuqin bimushafin min tilkal masahif allati nasakhu. Sayyidina Uthman hantar kepada setiap penjuru, setiap ufuk ni ujung-ujung
dengan satu-satu mushaf. Daripada mushaf yang begitu banyak mereka dah salin itu, supaya menjadi sama satu qiraah bacaan, dan juga Quran ada satu saja dengan tulisan Uthmani. Kalau tidak akan baca banyak lugah, banyak berbeza dan sebagainya. Lagi-lagi ajam tak pandai, kumpul tinggal bagi mereka. Jadi mula Sayyidina Uthman dipun Quran tu, memang ketika tu tidak ada baris. Siapa bawa baris? Bukan Hajjaj. Siapa? Saya kata Hajjaj bin Yusuf. Betul tak? Ya. Buat suatu nahu. Bukan Quran. Sayyidina Ali suruh dia, al-kalimatu ala salasati aqsamin ismu wa fi'lun wa nahapa wa harfun an-hiyah hadan nahwa. Itu suatu nahu. Yang saya baca tu baris Quran tu Hajjaj bin Yusuf. Jadi walau zalim macam mana pun ada jugalah kebaikan besar. Mana tahu Allah ampun dia dengan asbab baris Quran juga. Kita sangka baiklah. Jangan dulu nampak burukkan dia saja. Kita pun banyak buruk pada baik. Orang lain pun lebih kurang. Harap Allah ampun dia, ampun kita semua. بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. قال الزهري وحدثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. Zaid bin Thabit kata, aku kehilangan satu ayat daripada surah Al-Ahzab yang aku pernah dengar Nabi SAW baca ayat itu, iaitu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara kaum mukminin ada beberapa kaum lelaki, mereka itu benar ma'ahadullah, apa yang mereka janji dengan Allah alaihi atasnya, atas perjanjian itu maksudnya golongan mukmin lelaki mendapati janji dengan Allah. Faminhum man qadha nahbahu, maka di antara mereka yang qadha nahbahu ay mata au qutila fi sabilillah, mati di jalan Allah. Ada minhum man yantazir, dan ada lagi di antara mereka masih menunggu. Hal tamastuha, maka aku mencari ayat itu. Wajadtuha ma'a Khuzaimah bin Thabit, aku dapati ayat itu bersama Khuzaimah bin Thabit atau Abi Khuzaimah ataupun Abi Khuzaimah.
adkhaltuha fi suratiha, maka aku hubungkan, masukkan ayat itu dalam surahnya. Qala Zuhri fakhtalafu yawma idzin fit tabuti wat tabuhi. Imam Zuhri kata ketika itu mereka berselisih faham pada hari itu berkenaan dengan sebutan tabut itu, sama ada at-tabuti ataupun at-tabuhi, ta marbutah ke ataupun dengan ha. Faqala al-Qurashiyuna at-tabutu wa qala Zaidun at-tabuhu. Ikhtilaf begitu. Quraisyin kata, golongan Quraisy kata tabut, Zaid bin Sabit kata tabuh. Farufi'a ikhtilafuhum ila Utsman, maka diangkat kes perselisihan mereka itu kepada Sayyidina Utsman. Faqala, Sayyidina Utsman kata, uktubuhut tabut, hendaklah kamu tulis ia, lafaz itu dengan tabut. Fa'innahu nazala bilisani Quraisy. Kenapa dia suruh tulis tabut dengan tatu? Sebab dia kata Al-Quran ini turun mengikut lisan Quraisy, mengikut bahasa lugah Quraisy. Jadi kalau kata Quraisy kata tabut, kamu tulislah tabut itu. Qala Zuhri, Imam Zuhri kata, fa akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Uqbata anna Abdullah ibn Mas'ud zakariha li Zaid ibn Thabit naskhal masahifi. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud kariha, maksudnya tidak menyukai bagi Zaid bin Sabit naskhal masahifi, menasahkan mushaf itu. Qala ya ma'syaral muslimin, dan Sayyidina Umar kata, wahai kumpulan kaum muslimin, uzalu an naskhi kitabatil masahifi. Wahai kaum muslimin, aku azal, maknanya pisah, aku paling daripada nasakh tulisan mushaf tu. Wa yatawallaha rajulun, tawallaha itawalla kitabatal masahif itu seorang lelaki mengurus, ia mengurus apa?
aku paling daripada nasakh, batalkan penulisan mushaf itu, maksudnya akan terus menulis. Tawallaha rajulun, seorang lelaki berpaling, wallahi laqad aslamtu, demi Allah dekatilah aku menerima Islam, innahu lafi sulbi rajulin kafirin yuridu Zaid bin Sabit. Demi Allah, aku menerima Islam dan sesungguhnya dah ada di sulbi seorang kafir yang menghendaki adalah Zaid bin Sabit. Walidzalika qala Abdullah bin Mas'ud, ya ahlal Iraq, اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها. Abdullah bin Mas'ud kata, wahai penghuni Iraq, hendaklah kamu menulis mushaf yang ada di sisi kamu, وغلوها ay ukhfuha. Ghullu maksud di sini ay ukhfuha wasturuha, sitr, sembunyikan. Dan sembunyikan ia mushaf itu. Fa inna Allah yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati. Yaghlul, ghalla asal daripada ulul. Ulul maksudnya mengkhianati pada harta rampasan perang. Itu ulul. Sesiapa yang yaghlul, mengkhianati, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, dia tu datang membawa bima ghalla yawmal qiyamah, akan bawa datang dengan apa yang dia ghalla, ulul, mengkhianati pada harta rampasan perang itu yaumal qiyamah. Fa'alqullaha bil masahifi, maka mereka ulqu fa'alqullaha, bukan ulqu, falqullaha amal minal liqa. Maka hendaklah kamu
alqu amrun minal liqa, menemui, maksudnya maka hendaklah kamu bertemu dengan Allah dengan mazhab ini. Qala az-Zuhri fabalaghani anna dhalika kuriha mimma qalat ibn Mas'ud rijalun min afadili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Zuhri kata, sampai kepada aku anna dhalika kuriha mimma qalat ibn Mas'ud, dan sesungguhnya itu merasa kuriha, merasa tidak senang, makruh, tidak disukai daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Daripada rijalu min afadili ashabi Rasulillah. Jadi makalah Abdullah bin Mas'ud, rijalu min afadili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi Abdullah bin Mas'ud, makalah bin Mas'ud, rijal, beberapa orang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza haditsun hasanun sahihun wa huwa haditsul Zuhri wala na'rifuhu illa min hadithihi. Sudah sekarang itu